Syed, kau keluar sekarang? Ada apa je? Ni, Hamid nak cakap something. Huh? Go lah. Don't waste time, man. Syed, ni abang nak cakap sikit. Jangan sesekali kau menyusahkan hidup kita orang lagi. Bukan je hidup kita orang yang kau susahkan. Kau susahkan hidup kau sekali sebab kau bawa kereta tanpa kebenaran, tahu tak? Lepas tu kau bakar slipper kita orang semua. Lepas tu kau cabut kita punya ketikat. Kau main maruah, tahu tak, man? Main maruah. Main maruah, tahu tak? Cakap sorry. Tak nak. Cakaplah sorry. Tak nak. Sorry Abah Hamid. Samut ni ingat dia yang bos. Okey, cerita dia macam ni. Teruskan. Samut dia suruh saya buat semua ni. Suruhlah dia stop. Tak boleh. Asal tak boleh pula? Usai kenapa nak dengar cakap dia? Kenapa dengan Abah Hamid tu, Ustaz? Diam boleh tak? Syed. Mari sini, abang nak cakap dengan Usamot. Okey. Ada apa? Samot! Aku nak warning kau. Jangan kau pengaruh Syed. Budak tu budak baik, tahu tak? Kalau tak aku ambil kau. Aku akan... Ya Allah, dosa. Akan